Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 6. Nama saya Muhammad Farid bin Muhammad Nasir. Nombor metrik 22DTQ24F1120. Pada hari ini kami akan membentangkan hasil tugasan kami yang berkaitan dengan reka bentuk inovatif penapisan luar atau external filter yang direka khas untuk pam penyedot air 12 volt. Bagi tugasan ini, kumpulan kami telah menjalankan pemerhatian dan mendapati bahawa salah satu masalah utama yang sering dihadapi pengguna pam air ialah pam tersumbat. Masalah ini biasanya disebabkan oleh bahan-bahan kotoran seperti daun kering, pasir, lumut dan sisa organik yang lain terdapat di dalam air. Apabila pam tersumbat, ia akan menyebabkan aliran air menjadi perlahan prestasi pam menurun dan dalam jangka masa panjang boleh menyebabkan pam rosak atau terbakar. Keadaan ini bukan sahaja menjejaskan keberkesanan sistem pam air, tetapi ia juga meningkatkan kos penyelenggaraan dan menggantikan pam baru. Justru bagi mengatasi masalah ini, kumpulan kami telah mereka satu produk inovatif berbentuk penapisan luaran yang berfungsi untuk menapis benda asing sebelum air disedot masuk ke dalam pam. Dengan adanya penapisan ini, kotoran kasar dapat ditapis terlebih dahulu, sekaligus mengurangkan risiko pam tersumbat, meningkatkan kecekapan aliran air serta mempanjangkan jangka hayat pam. Selain itu, reka bentuk penapisan kami turut menekankan konsep teknologi hijau, di mana bahan yang digunakan adalah mesra alam, boleh digunakan semula dan mudah untuk dibersihkan. Hal ini sejajar dengan objektif subjek Green Technology yang menekankan reka cipta lestari dan berimpak positif terhadap alam sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Muhammad Farid Safwan bin Lutfi dan nombor metrik saya 22DTQ24F1102. Akan menerangkan objektif projek. Objektif projek yang pertama adalah untuk mencipta satu penapis yang dapat menghalang daripada pam 12 volt tersumbat. Seterusnya, objektif yang kedua adalah untuk menjamin aliran yang disedut oleh pam 12 volt tu berjalan dengan lancar, walaupun isi kandungan penapis banyak bahan-bahan seperti penapis tebal dan penapis halus, dan juga batu-batu yang berfungsi sebagai untuk menghalang sampah-sampah yang kasar. Selain itu, objektif yang ketiga adalah untuk mengurangkan kos pembelian pam. Hal ini dikarenakan pam sering tersumbat dan meletup akibat pam yang dibeli dan panel solar yang digunakan tidak sama spesifikasi dari segi ampere dan volt. Hal ini boleh menyebabkan pam meletup disebabkan panel solar melebihi volt pam tersebut. Jadi dia tak support dan boleh menyebabkan meletup. Akhir sekali, objektif yang terakhir adalah untuk menguji penapis yang dibuat adakah dapat bertahan lama dalam mencegah pam itu daripada tersumbat dan dapat menyedut air dengan lancar seperti sedia kala. Nama saya Muhammad Akhil Wazir bin Syafruddin, nombor metrik 22DTQ24F1105. Okey, saya akan menerangkan bahan-bahan yang saya perlukan untuk menghasilkan sebuah filter ini. Okey, bahan-bahan yang pertama adalah botol kecil, botol besar, penapis halus, penapis kasar, lava rock dengan solder. Solder tu macam besi pemanas untuk saya lubangkan keliling botol ni bagi air masuk. Okey, inilah bahan-bahan yang saya perlukan untuk mendapatkan filter ni.
Saya akan menerangkan proses dan langkah-langkah saya lakukan bagi menghasilkan sebuah filter ini. Langkah yang pertama, saya ambil solder, saya buat lubang pada keliling botol kecil. Langkah yang kedua, saya ambil solder, saya buat lubang pada keliling botol besar. Langkah yang ketiga, saya ambil lava rock, saya cuci dan tapis dulu. Lava rock tu bagi kekotorannya hilang. Langkah yang keempat, saya masukkan filter kasar di tengah-tengah botol kecil. Botol kecil tu saya masukkan di dalam botol besar. Langkah yang kelima, saya masukkan lava rock di tengah-tengah ni. Lava rock ni di luar botol kecil. Langkah yang keenam, saya masukkan filter halus. Filter halus ni di luar botol kecil dan di dalam botol besar. Jadi dia ada terdapat tiga penapis lah. Penapis pertama filter halus, penapis kedua lava rock, penapis ketiga filter kasar. Nanti setelah filter ni siap, saya masukkan pump aeration tu ke dalam ni. Ni kawasan tengah-tengah ni. Pump aeration tu duduk di sini lah. Bila pump aeration tu duduk sini, saya akan masukkan penutup. Dia muncung aeration tu akan keluar pada sini dan air akan keluar mengikut atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Muzamil bin Muhammad Din, Metrik 1081. Seterusnya, pada hasil ujian kami mendapati air dapat mengalir dengan baik pada filter pump kami ni. Dan juga filter kami itu tidak tersumbat dengan benda asing seperti daun kering, alga dan lumut. Kami mendapati pump kami ini berjalan dengan lancar, dapat berfungsi dengan lebih lama tanpa dibersihkan. Kesimpulannya, filter kami ini berfungsi dengan baik kerana ia dapat mengurangkan pump tersebut itu daripada tersumbat. Ia juga dapat menjimatkan tenaga, memanjangkan jangka hayat pump serta mesra alam. Sekian daripada kumpulan kami.